House tour Mak Noh dia macam mengambil masa 2 minit je lah sebab rumah kita kecil. Ni dah nak hangit dah. Dia kena percik-percik ni, kotor-kotor ni bau sedap. Kalau Mak Noh masak memang mi goreng je lah, tak payah lebih-lebih. Rumah kita kecil je, Wak. Ni adalah syurga makanan anak-anak saya. Aku Mak Noh biasa ada beli apa kata, jajan bukanlah jajan, benda-benda yang seronok lah nak makan. Assalamualaikum. Salah makan dah sampai akhirnya. Tengah buat apa tu Mak Noh? Tengah masak lah kan nak buka puasa. Akak datang orang tengah saya buat buka puasa ingat nama. Boleh masuk ke tengok Mak Noh masak ni? Boleh. Memang Mak Noh tengah masak Maggi pula. Mi goreng, jom. Rumah saya. Wah. Tengah sibuk-sibuk nak buka puasa ni. Bau masakan mi goreng dah daripada luar. Kan? Okay, ini dry kitchen. Dry kitchen ni buat basuh-basuh pinggan ke apa-apa kat sini. Okay? Tapi kalau nak masak, mana masak kat sini. Ni Mak Noh punya dah nak hangit dah. Mak Noh, bau wangi sangat ni. Mi goreng, Kak. Hari ni menu kita simple lah, mi goreng je Tapi mi goreng pun kadang-kadang okey, sedap. Tak semesti nak kena masak banyak-banyak lauk. Kita family kecil je. Mak Noh, biasa kalau berbuka Mak Noh suka masak sendiri atau beli? Mak Noh, tengoklah keadaan. Tapi dulu kita selalu juga pergi bazar. Tapi sekarang ni isteri kita kan dah suri rumah, Wak. Jadi kita selalu makan makanan kat rumah lah. Tapi kadang-kadang macam hari ni mood Mak Noh macam nak bagi Anis rehat, I masak lah. Tapi kalau Mak Noh masak, kau terima je lah mi goreng. Betul, masak sendiri ni lebih feel kan Mak Noh? Apa rahsia tu? Apa dia? Masak mi sendiri ni lebih feel kan? Apa rahsia tu? Dia macam ni, Mak Noh ajar kan, kalau kita nak masak something, kalau kau punya dapur tak macam ni, tak percik-percik, tak sedap. Dia kena percik-percik, kotor-kotor ni bau sedap. Kalau Mak Noh masak memang mi goreng je lah, tak payah lebih-lebih. Okey, mi goreng dah siap. Jom kita hidang nak buka dah ni. Dah lambat nak buka. Jom. Dah siap. Mak Noh. Confirm sedap ni. Sedap, mesti sedap Mak Noh masak. Okey Mak Noh, dalam keluarga siapa yang paling power masak? Kalau dalam keluarga siapa yang paling sedap masak, power masak, mestilah ni. Sebab ni goreng-goreng boleh lah. Lauk-lauk tak pandai. Nampak sangat you all ni serasi sangat. Alhamdulillah. Mak Noh, sebelum kita nak serasi challenge, ada challenge ke? Adalah, ala-ala nasi kat rumah ni. Okey. Mak Noh, saya nak Mak Noh buat jalan-jalan kat rumah, boleh? House tour lah. House tour lah Tapi sikit. house tour Mak Noh dia macam mengambil masa 2 minit je lah sebab rumah kita kecil. Boleh. Jom. Okay, so basically yang kat sini ni tempat makan kita orang. Okay, sebab family Mak Noh pun kecil je, tak adalah meja sebesar tu, tak adalah. Rumah kecil ni Mak Noh rasa kita kena beli perabot pun kecil-kecil supaya kita nakkan ruang yang luas. So ini adalah Mak Noh punya ruang makan. Yang kat sini tadi tu, tengok tadi tu kan, yang ini adalah Mak Noh punya dry kitchen. Lepas tu yang kat luar tadi tu, kat situ tu adalah wet kitchen. Kalau tempat masak-masak yang nak basah-basah, nak macam-macam tu, kat luar. Tapi ada satu tempat yang best. Tak pernah tunjuk kat siapa tahu. Korang je yang first. Dekat office Mak Noh. Dia ada office. Tada! Wah, terbaik. Office apa ni Mak Noh? Dan lain ni sebenarnya office yang kalau kita nak buat live ke, nak buat video ke, ataupun anak-anak nak buat pergi sekolah, kat sini lah. So kat sini ada meja dia orang, ada meja yang kita orang share, Mak Noh share dengan anak-anak. Mak Noh buat kerja, dia orang buat kerja sekolah kat sini, Mak Noh buat konten pun kat sini juga. So ini untuk konten Mak Noh lah juga kan? Ya, betul. Kadang-kadang kalau Mak Noh buat live, Mak Noh kena menyembunyi kat sini. Kalau tak, budak-budak bising. Jadi ini adalah tempat penyembunyian Mak Noh kalau nak buat konten ataupun buat live. Dan ruang tamu. Since rumah kita kecil je, Wak. So ruang tamu kita dekat sini. Marilah kita tengok ruang tamu. Tada! So, ini adalah ruang tamu Mak Noh. Inilah rumah kita kecil je. Tapi inilah tempat kalau kita orang lepak-lepak malam-malam ke. Inilah dia. Ini family saya. Ini saya punya isteri Anis Liana. Ni anak-anak saya lah. Ni anak sulung saya. Dahlia Aurora. Ilham Arjuna, anak kedua saya. Ini baby. The latest edition. Suri Kirana. Karakter dia orang macam mana? Yang ini rumah ikut saya lah. Ini dengan ini rumah ikut saya. Ini ikut mak dia. Kau sini. Awak nak pergi mana? Sini, duduk. So kat sini walaupun rumah tu kecil, tapi sebab kita tak berbuah apa-apa banyak sangat, Mak Noh rasa luas jugalah, senang budak-budak nak jalan-jalan, main-main pun okey. Dulu Mak Noh ada letak barang-barang perabot juga, tapi Mak Noh jual je semua. Sebab terlampau banyak barang memang sempit jadi. Rumah kecil memang I rasa dekor dia untuk family Mak Noh like at least
memang kena minimalis je. Sebab tu colour pun Mak Nur pilih colour yang putih je. Baru nampak luas sikit. Alhamdulillah. Ada satu lagi ruang Mak nak tunjuk. Rahsia. Ini pun Ruangan apa tak tu? ada. Ini pun kurang je dapat tengok. Ini adalah pintu rahsia ke rumah Mak Nur. Inilah kedai runcit saya. Tara! Bersepah tak apalah. Tapi yang penting, ini adalah syurga makanan anak-anak saya. So Mak Nur sentiasa ada beli, apa kata, jajan bukanlah jajan. Benda-benda yang seronok lah nak makan. So inilah dia. Barang-barang kering, ada mi lah, sardin lah, keropok, biskut, apa-apa semua yang menggembirakan hati semua kat dalam ni. Alright, so best tak pantry Mak Nur? Best kan? Mak Nur, nak tanya sikit, macam mana keluasan rumah ni? Luasan rumah ni kalau total tu 1,400, tapi built-in Mak Nur rasa 1,100 kot. Bila duduk rumah ni Mak Nur? Mak Nur duduk rumah ni hujung 2021. Maksudnya kalau tahun ni 2025 bulan 10 dah 4 tahun Mak Nur duduk rumah ni. Alhamdulillah. Tadi saya nampak macam tangga kat atas, boleh ke majalah tengok bilik Mak Nur? Tak boleh, sorry. Sebab kat atas tak adalah. Kat atas tu semua bilik je. Tapi bilik kan privacy. Tak boleh lah. Kita tunjuk apa yang boleh tunjuk je. Okey, faham. Okey Mak Nur, saya tengok kita hampir berbuka. Jom Ya, kita buat betul. sesi challenge tak? Jom. Okey Mak Nur, sementara kita tunggu waktu berbuka, jom kita buat serasi challenge dengan isteri Mak Nur. Jom. Kita kena cepat nak buka. Okey, kita tanya betul atau tak, tapi saya nak soalan tu dua-dua kena jawab serentak, boleh? Boleh. Okey, kita mula. Okey, pertama, siapa yang selalu bangun awal sahur? Saya. Ya. Lauk wajib setiap Ramadan. Nak wajib. Siput sedut. Sedut. Tapi dia je yang makan. Lauk pembuka selera waktu sahur? Pembuka selera waktu sahur. Sebenarnya sahur kita tak makan sangat lah. Aku makan macam kurma apa kita orang makan. Simple je. Telur macam tu je. Nasi pun kadang-kadang tak makan. Siapa yang selalu habiskan makanan orang lain? Saya. Ya. Makanan anak-anak ke tu? Inilah dia punya di BKL. Okey, kuih apa yang wajib ada untuk berbuka? Tepung pelita. Komputer. Bolehkan satu lagi, kasui. Minuman wajib bila berbuka? Cincau. Cincau. Okey, siapa yang selalu tanya hari ni nak makan apa? Saya. Siapa yang paling suka ambil gambar dulu sebelum Saya. makan? Ya. Mak Nur nampak je macam content creator tapi saya tak suka nak gambar makanan tau. Sebenarnya dia. Okey, soalan last. Siapa yang paling sweet? Sweet. Dia lah. Sweet dia. Nampak tak you all memang pasangan serasi. Okey, Mak Nur saya nak tanya pasal majlis sahur ni. Pernah tak mengalami keadaan situasi you all sesedar dah azan? Pernah. Tak rasa tiap tahun kita ada macam apa azan konon-konon tak nak miss, tapi mesti akan ada 1-2 hari yang termiss. Lepas tu kan sepanjang hari tu kau rasa murung je kehidupan kau. Padahal tak ada apa-apa, tapi kau tak sanggup tak boleh lah. Dia macam bangun-bangun je kau rasa macam dah nak ni lah, tapi bunyi dah azan. Aduh, baik. Macam bunyi azan tu kan. Mak Nur, kita ni dah buka kan Mak Nur? Jom makan sekali, jom. Alhamdulillah. Seronok tengok anak-anak Kurma. makan. Mak Nur, Ya soalan lah. Mak Nur ni pernah ke tahun lepas? Penuh ke macam mana? Yang si kakak ni puasa, dah puasa penuh dah. Yang si abang ni, dia baru nak belajar-belajar lah puasa separuh hari. Tapi berjaya lah, ada yang berjaya, ada yang kantoi. Yang depan tu tak payah cakap lah. Belum kita buka puasa, dia dah makan dulu dah. Tapi Mak Nur, momen ni lah paling mahal sekali Mak Nur kan, kita dapat buka bersama-sama. Betul. Makan sama-sama kat atas meja, best sebenarnya. Ramai-ramai. Betul. Mak Nur dah balik kampung ke? Berbuka puasa dengan keluarga di kampung? Kita tak ada kampung. Kampung kita kat Sungai Besi je. Dah, kita memang selalulah hujung minggu memang balik rumah mak. Ataupun kadang-kadang kalau rasa nak balik, baliklah kat Sungai Besi tu je. Cumanya setiap tahun memang Mak Nur akan balik juga dekat kampung mertua untuk berbuka puasa kat sana, kat Kedah. Mak Nur lepas berbuka Ya. biasa pergi terawih kat mana? Terawih Mak Nur punya kawasan rumah ni aktif tau. Surau rumah kita orang memang aktif gila. Memang penuh all the way. Okay, so Mak Nur memang berterawih dekat surau kawasan perumahan Mak Nur sahaja. Biasa bawa keluarga sekali ke Mak Nur? Bukan tak nak. Mak Nur ada harapan nak bawa. Cumanya kalau ada anak-anak kecil ni Mak Nur
Nanti kan aku nak solat, mana nak tengok anak mana. Ya. Buat masa sekarang lah, buat masa sekarang jujur cakap, mana pergi sendiri. Yelah, anak-anak masih kecil kan, kita faham tu. Okey Mak Nur, saya rasa masa dah tiba, saya nak balik, tak nak ganggu Mak Nur dan keluarga, bersiap nak pergi tarawih kan? Betul, Mak Nur pun lepas habis ni nak siap dah, nak siap-siap pergi tarawih dah. Akak hati-hati jalan raya. Okey Mak Nur, jumpa lagi. Okey, bye-bye.